Banyak company emas, tapi kenapa tetap pilih Public Gold? Ini beberapa kelebihan tentang Public Gold. Pertama, harga antara yang termurah. Harga emas Public Gold lebih murah berbanding harga kedai emas dan antara yang termurah dengan pengeluar emas lain. Bila harga lebih murah, kita boleh dapat lebih banyak emas dengan bajet yang sama. Cuma kita kena ingat, walaupun ada tempat lain harganya lebih murah, murah saja tidak semestinya terbaik. Jom tahu kelebihan yang lain. Yang kedua, susut nilai antara terendah di pasaran. Spread emas Public Gold cuma 6% hingga 9% sahaja, bergantung kepada jenis item yang kita pilih. Lebih besar saiz item emas, lebih rendah kadar spreadnya. Maksudnya, item lebih besar lebih cepat untung bila berlaku kenaikan harga emas. Yang ketiga, stok emas tiada had belian. Kalau tiba-tiba harga emas menjunam berapa banyak sekalipun, kita boleh beli berapa banyak sekalipun yang kita mahu, tiada istilah out of stock. Harga murah pun tak guna bila harga tinggi barulah muncul stok-stok emas tu. Bila macam ni, pelabur emas akan sentiasa rugi beli peluang pada harga yang murah. Yang keempat, banyak cawangan seluruh Malaysia. Urusan jual beli emas Public Gold senang sebab banyak cawangan di seluruh Malaysia dan juga dah ada beberapa cawangan di Indonesia juga. Nak beli emas ni senang sebab online je. Tapi masa kita nak jual emas fizikal ni macam mana? Itu penting ada cawangan yang banyak. Yang terakhir, jaminan balik-balik walaupun rosak. Public Gold adalah syarikat paling tak cerewet bila kita nak jual balik emas kita. Public Gold jamin beli balik emas dengan harga yang tinggi walaupun emas tu calar, kemik, bengkok, hilang resit ataupun dah terkeluar daripada kad. Senang kata, orang yang simpan emas dengan Public Gold ni lebih peace of mind. Kalau anda nak mula menabung dengan Public Gold, boleh terus DM atau komen nak. Saya akan bantu sebaiknya.